Inilah yang dikatakan the last hilltop enclave di Setia Alam. Jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to DNA Channel. Saya Afiq. Hari ini kita berada di Setia Alam. Lebih tepat, kita berada di Duta Villa fasa yang terbaru. Fasa terakhir Duta Villa ini merupakan projek freehold strata title Superlink unit yang totalnya ada 60 lebih unit sahaja. Lengkap dengan resort level facilities kerana dia ada clubhouse yang ada swimming pool, gym dan etc. Jika anda sedang mencari rumah yang eksklusif, rumah yang mewah, berada di hilltop, okay, the last hilltop enclave in Setia Alam, jom kita tengok tour ni. Bukaan dia 26 darab 82 kaki, cukup untuk memuatkan 2 kereta di bawah ini dan 2 kereta lagi di hadapan. 4 kereta total muat di dalam porch ni. Ada 3 entrance atau entryway ke dalam rumah ini. This is the main one. Another one is through the sliding door through the garden. Di situ. Another one is here. Kat sebelah sini. Dia akan menuju terus ke basement. Bukan basement lah. Actually dia ada rumpus area. Sebab dia punya side is sloping. So yang rampus area tu dia punya half story dekat bawah. Sekejap lagi kita tengok. So dia dah disertakan dengan main digital lock system. Ada fingerprint scanner, boleh guna passcode dan juga guna kad. And of course ada kunci lah untuk emergency, just in case. Okay, masuk-masuk kita akan nampak living area, dining dan juga dia punya dry kitchen area. Designated one lah. Right? You can do your ID as you wish di sini. Okay. Open concept with a double volume in the dining. Mock-up unit ni adalah corner lot. So dia dapat extra view. Inilah yang dikatakan tu last hilltop enclave. Memang kita berada di another level higher than everyone else. Oh my god! Wow! Yes. Okay. So living, dining and the kitchen. Okay, di sini boleh letak breakfast bar. Okay. Boleh ada sink here and your kitchen will be here. Overlooking downwards. Guys, another half story ada di bawah. So dia punya kitchen tinggi sikit. Next, kita akan ke one bedroom. Most likely the guest bedroom kat sini lah. Ada satu guest bedroom di sini dengan balcony. Okay, balcony dia pun best sebab balcony dia corner. Menarik. Berangin. Because of the balcony ni corner, dia nampakkan bilik ni macam lagi luas. Sebab dia open outside. Jom. One bathroom here. It's a full bath, bukannya powder room sebab ada mandi juga di sini. Untuk guest bedroom ni juga. Di sini dia ada dia punya all their DB and the solar punya regulator. Ada solar, ada hot water system, ada security system dan juga aircon piping. Setiap ruang telah disediakan. Okay, ada di living room, dining, bilik guest room tadi. Kitchen tak perlulah kot. Boom. Kalau dari dalam rumah nak pergi ke rumpus area tu, boleh lalu sini. Sini. Tapi yang tu kita simpan kemudian. Kita naik atas dulu. Untuk unit ini, total bilik ada 5+1 bedroom. Apart from the rumpus area. So, di tingkat 1 ni,
ada 2 bilik dan 1 family area. So untuk layout yang ni dia ada void ni, boleh nampak lah orang bawah tengah makan-makan. Kita pergi bilik yang pertama, menghadap hadapan. Semua bilik ada attached bathroom tersendiri, cukup luas, ada balcony juga. Yes, yang ini menghadap hadapan. So mungkin view sini macam kurang menarik sikit lah. View di belakang yang menarik. Ini menghadap rumah orang, tapi bukanlah berhadapan betul. Dia nampak side rumah. Jom ke sana. Sini dia ada another bedroom di belah kiri dan juga ada family area. Cukup selesa lah. Dan tak besar, cukup selesa nak buat tempat main game and lepak-lepak. Can be one sofa here, TV here and balcony towards outside. Yes. Menarik kan? The last pula. The bedroom here. Sini toilet. Bilik ni tak dapat balcony, tapi dia sebelah family area. Di sana. Ni toilet dia. Privacy ensured. Jom kita naik tingkat atas. The best part is dia punya master bedroom and master bathroom. Memang. Jom. To the top. Tingkat atas kali ni dia ada 2 bilik, okay, dan juga ada 1 store. Bawah tadi ada store, bawah tadi tak ada store, dia ada family area. Okay, so sini ada 1 store. Taklah kecil, mana besar juga. Boleh jadi maybe your linen closet lah. Nak letak apa, gebar-gebar, cadar-cadar. Gebar. Sebut gebar dah tahu orang mana. Okay, so bilik di hadapan ni, this is maybe the smallest lah room, tapi still boleh ada private bathroom dan juga sini ada tempat untuk wardrobe. So walaupun dia punya smallest, still big enough. Ni pun tak ada balcony, tapi dia ada balcony untuk bilik sebelah. Bilik sebelah tu apa? Jom. Ni menghadap depan kan? Okay, master bedroom dia menghadap belakang. Macam kecil kan? Anda silap. Tak kecil. Okay, ini ruangan katil sahaja. Dan juga ada balcony. Balcony dia besar. Jom. Balcony dia boleh letak outdoor punya seating, boleh minum kopi, minum teh, menghadap City Mall. Kan? So memangnya ruang ini untuk katil saja, sebab dia ada next ruang yang cukup besar. Kalau komplain juga tak tahu lah. This area is designated for your wardrobe sebenarnya. Okay, boleh lah kalau nak jadikan apa lagi boleh jadikan wardrobe lah. Okay, ni macam satu bilik dekat sini memang khas untuk wardrobe. Boleh buat kabinet from top to bottom. Okay, still ada lagi natural lighting. Kalau nak, jangan cover kan, sebab kat sini pun boleh buat dresser untuk cermin semua. And ini yang dia punya macam highlight of the unit. Cherry on top of the cake kan? Cherry top of the cake. Mantap gila. Dia punya, okay, ini toilet ke kedai? Seksi. Betul, toilet ni macam seksi gila. Ada double vanity, ada shower, then ada bathtub. Dan another point seksinya, tadi bilik tadi tak dapat balcony, tapi toilet ni ada balcony. Pan kamera. Macam mana tu? Menarik kan? Okay, toilet ada balcony. Pandai lah. Jom. Okay, so nak ke rampers area ni, dari dalam boleh guna pintu yang sebelah tangga ni, ataupun dari luar tadi yang kita dah tengok tu. Jom, kita turun bawah. Rampers area ni sebenarnya developer buat untuk
bagi owner blank canvas untuk jadikan apa-apa sahaja. Sebab nowadays kita tak perlu pergi office, so kita perlukan office di rumah, ataupun nak ada man cave, ataupun all those creative people and perlukan studio, perlukan podcast punya area, boleh studio, art studio, dance studio, or recording studio. So kat sini dia bagi blank canvas. You can do soundproofing, carpet, tiles, apa semua. Right now dia bagi kosong lah, so you can modify, renovate as you like. Okay, kat sini agak besar, siap ada sinki. Actually kat sini macam boleh buat satu studio unit kan? Boleh katil, living area. Ada juga boleh siapkan kitchenette di sini, sebab piping semua dia dah bagi. Outlet dengan inlet dah ada. And then dia open up, ada two way, one through the back and another one yang sebelah sana through the side. Okay, boleh buat barbecue area. Okay, ya, party room pun boleh juga ni, game room boleh, party room. And then dari belakang ni ada satu lagi bilik, most likely will be store ataupun maid punya room lah, boleh jadilah. And then one bathroom di bawah ini. So actually kalau macam ada adik yang tak kahwin lagi tinggal bersama anda, boleh dia ambil unit yang ini. So dia tak payah lalu apa, main door, dia dah ada door sendiri kat tepi, boleh lalu tepi, masuk terus ke bawah. Dapat laman kan, tanah, quite nice lah. The idea is very nice. Even ada pipe untuk apa, washing machine juga kat sini. So boleh, kalau nak jadi complete studio unit untuk orang duduk live here pun boleh. Baiklah, untuk fasa terakhir di Duta Villa ini, harga bermula daripada 1.5 million ringgit. Jika anda berminat, boleh kontak number yang tertera di skrin ataupun tekan link di description. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe kepada channel kami untuk lebih banyak lagi video-video property yang ada di Malaysia ini. See you next time. Bye-bye.